So hari ni kita berjalan ke kita sebenarnya tengah mencari tempat untuk kita jalan lah dekat sekitar KL ni kan. And then kita memang cari satu tempat yang nature kat tengah bandar yang cantik lah. So kita jumpa Taman Sarjana Hijau ni kan. And then yang bestnya ada track untuk stroller lah, untuk jalan kaki semua. Nice lah. Yang tak bestnya budak ni dia tak mau duduk dekat stroller. Okay, so Taman Sarjana Hijau ni terletak dekat Putrajaya. Seluas taman ni sebenarnya seluas 41 hektar tau. Besar juga kan. Track dia 2.8 km. So kita akan jalan 2.8 km lah. Dia ada 3 tema, European, English dengan Oriental lah. So kita nak, tak tahulah sekarang ni kita kat mana kan. So rasanya kita dah sampai dekat Oriental punya tema kot kan. So pokok dia dah tak berapa nak sangat, tapi wah cantik gila pokok pine dia. Oh, bestnya view dari sini korang boleh nampak tu dia Merdeka Tower. Gila, maksudnya tinggi juga lah sini kan. And then Merdeka Tower tu tinggi gila sebenarnya. Jom, jalan kita masih jauh. Cik. Dia ada bagi sekali complimentary. Jom kita room tour. Okay, first korang masuk, korang akan jumpa bilik air. Masuk pintu je akan nampak sinki. And then bilik air dia, ini dia punya toilet. And then bathtub. Nice gila ada bathtub. Lepas tu bathtub dia boleh nampak bilik terus. So sambil korang tengah mandi, korang boleh tengok baby korang. And then almari dia. Okay, almari dia cantik lah, dia punya kayu dia kan. Dia punya finishing kayu macam ni, complete lah. Ada hanger, ada sepatutnya ada iron kat sini, ironing board. And then ada penimbang, ada hair dryer. Lepas tu tadi ada apa tu, slipper. Arina dah ambil dah slipper tu. Okay, then okay, mencukupi lah dia punya saiz cermin kan. Nice, ada tempat letak luggage satu. Ni pun mungkin tempat letak luggage kot. Ada kabinet. And then katil besar, king. Rasanya ni depends kot kalau apa yang kita ambil kan. Ada king, ada single, deluxe kot. Satu pantry sini. Mak kuat lah. Ada pantry dekat sini. Kita dapat Nescafe, kopi, teh, primer, water heater, cawan. And then drawer kosong. Okay, wah ada peti ais. Ayah, apa itu? Peti ais. And then ada satu lagi drawer, tapi drawer dia kosong lah. Okay, drawer dia macam tak adalah macam baru sangat kan, dan tak adalah terlampau lama. So dekat sini sekejap, tengok ada plug ke tak ada. Tak ada plug lah. Oopsie, dia tak sediakan plug dekat backside.
Dua-dua backside pun tak ada plug lah. So just switch untuk control lampu. Dan percuma baby. Ada TV. And then meja untuk letak barang ataupun meja laptop lah kan. Okay, ada drawer semua. And then plug point ada 2. And then adalah cermin besar. And then this is the view. Actually dia tak ada sebiru ni tau. Tapi tak tahu kenapa. Mungkin tinted kot. Tinted tingkap ni. So nampak lah view apa, Tasik Putrajaya ni kan. Lepas tu ada kursi malas satu. Ni best gila kursi malas ni. Baring-baring. In room dining menu. Jom kita tengok apakah makanan dia, macam menarik ke tidak menarik ke kan. Okay. Dia ada nasi lemak. Nasi lemak dia RM45. Ush. Dia ada bagi chicken rendang. And then ada breakfast RM68. Dia kasih apa? Ya? Apa dia? Drinking water dia tak bagi botol. Okay, tengok ni guys. Satu benda sangat-sangat best gila. Drinking water. Inilah air minum. Macam air spring lah kan? Itu memang air spring lah. Ni tengok sikit. Oh, bukan air spring. Tapi darat dia boleh minum lah. Dia tak boleh bagi air botol tapi terus boleh lah. Memang ni one of the best one lah. Okay guys, saya baru lepas ambil Food Panda. Semua makanan dia macam mahal sangat lah. Kita tak baloi pula kan. So sekadar dinner kan, baik kita order je Food Panda. Lagi menarik kan, banyak lagi option. Jom saya bawa korang tengok lobby dia. Cantik lobby dia. Lighting memang nice. Dia punya lobby cantik juga, macam klasik. Dia punya apa, design dinding. Dan dia punya kat internet tulis 4 bintang tau hotel ni. Tapi punya cantik tu macam 5 bintang tau. Dia punya finishes, dia punya design semua memang lawa gila. Even dia punya apa, lift lobby pun memang cantik lah. Dia punya design apa, hallway dia pun cantik betul. Okay, so kita nak pergi breakfast bersama budak kecil ni. Jom tengok pemandangan kerajaan. Pemandangan bangunan kerajaan. Itu ada macam Kementerian Keuangan kat situ. Lepas tu adalah bangunan kerajaan lain. Rasanya hotel ni tempat orang kerajaan ni kot. Kalau dia ada apa, meeting station ke kan, mungkin dia akan duduk sini kot. Nak pergi sikit. Malam tadi tidur macam mana? Sejuk. Tapi kata dia best. Kata dia best kan? Dia tak lembut. Dia apa, keras dan firm lah. Ni ke? Ada bantai pun apa, dia jenis lembut tapi tak lembut sangat. And then dia firm lah kan. Dia macam tak apa, bukan dia bantai murah. Hari nak cakap kat hotel tu tak ada apa pun yang nampak murah. Semua benda nampak mahal. So kalau korang wondering kenapa kita dekat car park, so kita nak pergi ambil baby carrier untuk budak ni. Kalau kita nak makan tanpa baby carrier memang susah sikit lah, mencabar. So kita ambil baby carrier kat dalam kereta dulu, and then baru senang nak makan. Okay guys, kita sampai kat breakfast dia. Jom tengok apa yang menarik.
Okay, so kita dah ambil makanan kita. So daripada first glance, dia punya option, banyak gila option dia. Nampak high quality lah. Ni kita ambil ni, saya ambil macam ni. And then pelbagaian ni. Dari ni ambil apa? Sama tak pelbagai? Itu pelbagaian nak eksperimen payah. Jadi budak ni dia macam lapar pula. Nak apa? Okay, kita akan cuba macam canai dia. Okay. Dia boleh sedap. Saya expect biasa je. Tapi dia sedap. Approve. Bismillah. Baby buat sedap je. Omelette dia pun sedap kan. Banyak-banyak hotel ni makanan dia paling unik kan. Macam pelik-pelik. Grill tomato. Kita nak cuba semua. Tak tahulah ni resipi apa. Sedap. Dia punya tempat breakfast tu untuk hotel ni, dia actually dia memandang, ada view tasik lah kan. And then sambil makan boleh tengok pemandangan Masjid Putrajaya dengan office Anwar Ibrahim kat situ. Rasa Anwar Ibrahim tengah kerja sekarang kan, memikirkan masalah-masalah rakyat kat situ. Orang kata Putrajaya macam tempat kerajaan kan. So memang betul pun. So dipenuhi dengan bangunan-bangunan baru lah. Actually dia macam bangunan-bangunan sini pun actually ada design masing-masing lah. Dia bukan orang fikir bangunan kerajaan kan, dia macam petak-petak bosan kan. Tak tahu sebenarnya kat Putrajaya ni saya tengok dia orang dah start explore design architecture lah. Dia lebih modern sebenarnya in terms of design lah. Tapi kalau daripada segi apa yang ada kan, macam ketumpatan density manusia dan orang semua tak banyak sangat lah. Macam location dia tak nak cakap prime tu, tak prime sangat compare dengan KL lah. Tapi tenang je, sangat tenang. Sebab ada tasik, ada masjid, ada office Anwar Ibrahim dan ada baby. Sedikit fakta tentang Putrajaya ni. Putrajaya ni dia, nama dia actually dia ambil daripada nama Perdana Menteri yang pertama, iaitu Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj kan. So dia ambil Putra tu lah sebagai Putrajaya. And then dirasmikan pada tahun 2021. So baru lagi kan. So masa tu saya dah ajar konsep dia actually bandar dalam taman lah. So 38% daripada Putrajaya ni ialah taman, greeneries. So sebab itulah kalau korang tengok kan, dia tak penuh sangat dengan building lah. So dia lebih banyak 38% tu actually banyak juga tumbuh-tumbuhan, taman, parks kan, public space dan sebagainya. Nice lah konsep. Benda ni boleh achieve kalau hanya dengan bandar baru lah. Kalau bandar lama susah lagi nak achieve macam tu. So penat. Ada bandar yang ada susun atur yang cantik macam ni kan. Tengok sikit. Kalau tak silap dia ada swimming pool kan. Oh tu. Tengok sikit spa dia. Ni harga dia. Tu. RM38 lah basically. Gym. Di hotel, gym, tak boleh. Equipment dia macam not bad lah kan. Cuma tu lah, kita kan baru lepas makan. So
So Fuyoh for an experience je. Tiba-tiba ada macam terowong journey dia. Fuyoh. Dari sini kita boleh tengok view Tasik. Itu tempat parking ni lah. Bot semua kan. Tempat anak Ibrahim kerja. Cik heboh lah tadi anak Ibrahim tempat kerja je. Dan cantik view daripada sini sebenarnya. Ini kan bangunan ni tak tinggi sangat kan, tapi dia punya view mencukupi. Nice lah. Nampak je seluruh Malaysia. Bro, nice. Hah? Lampu tak boleh buka. Locker? Okay, jom kita dah dah check out. yeah. So nantikan next episode kita nak pergi ke Aquaria. Let's go. Bye bye.